khabar semua? Video mentoring kali ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang bahagian-bahagian Al-Quran. Apa tujuan ulama membahagi-bahagikan Al-Quran ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan para pembaca untuk membahagikan masa, menyediakan jadual sesuai dengan keperluan dan kelapangan masa masing-masing. Dan untuk tujuan beribadah. Ada beberapa jenis untuk tujuan kita belajar. Contohnya kita belajar bertalaqi, ataupun kita menghafal Al-Quran, ataupun untuk kita baca bertilawah, bertadarus. Contohnya, kebanyakan orang bertadarus di bulan Ramadan yang sepatutnya bertadarus setiap hari. Dan seterusnya mungkin ada yang membaca di dalam solat. Membaca di dalam solat, solat tahajud, solat sunat, solat tarawih, solat duha, ataupun solat-solat fardu. Okey, sekarang kita nak bincangkan bahagian-bahagian yang pertama sekali, surah. Surah ni memang terkenal lah. Memang orang semua tahu surah Al-Quran, surah dalam Al-Quran ada 114. Adapun posting kali ini saya nak menerangkan bahagian-bahagian yang rare, yang jarang orang tahu ataupun jarang orang ambil tahu. Iaitu manzil. Kalau tuan-tuan biasa tengok Al-Quran yang dikatakan Quran Majid, secara istilah orang Melayu kita Quran Majid, sebenarnya Quran semua sama saja, tetapi jenis cetakannya adalah berbeza, iaitu resam Uthmani dan resam Imla'i. Yang tulisan besar-besar, satu muka surat tu ada 19 baris, ada yang 18 baris. Cetakan di India ataupun di Indonesia sebagainya yang tidak menggunakan sistem resam Uthmani, biasanya ditandakan dengan dua jenis bahagian yang jarang kita bincangkan, iaitu manzil dan ain. Manzil ini ialah ulama membahagikan Al-Quran itu kepada 7 bahagian supaya memudahkan kebanyakan para hafiz ataupun orang alim untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam masa seminggu. Bermula daripada hari Jumaat, khatam pada hari Khamis. Maknanya satu hari orang yang hafiz Al-Quran direkomendkan ataupun ulama direkomendkan untuk membaca sebanyak lebih kurang 7 juzuk. Lebih kurang lah, tak sampai 7 juzuk, 6 juzuk lebih. Ada yang 7 juzuk. Jadi ada yang tak sama panjang lah. Tuan-tuan boleh rujuk kepada Quran cetakan India ataupun Pakistan.